Macam hayat patuk padi dah. Bila peru tu kau bobak. Ni orang kita noyak. Ni noyak. Keadaan kita dah hari ni. Payah kita nak masuk ke dalam jiwa puak kita nak jadi jiwa yang betul-betul berkhidmat pada ummah. Sebab itulah kita tengok di hari ni. Kita kena patena manusia di hari ni. Kena patena manusia. Jalan rumah patena belakang dah. Lah ni rumah comel-comel habis. Rumah ceruming. Dalam rumah tak kena royak dah comel. Bilik air dia, tandah dia. Tempat tidur dia. Tempat dia lepak. Tempat dia relax. Comel noyak tu. Tapi jiwa tuai sendiri tu masih belum lagi kita proses, belum lagi kita dapat patena sungguh. Ni nak oyak. Ni nak oyak. Tapi ada dah perubahan tu banyak dah daripada dulu. Kita tengok di hari ni banyak orang tolong-tolong orang susah ada banyak. Orang kaya pun banyak dah hari ni tolong-tolong banyak dah. Tapi di segi satu padu ni Allah kita tengok rumah kita. Sebab itulah rumah kita di hari ni dia tak boleh buat gapo lagi masalah peribadi seseorang nak ayat tu. Kerana apa kita tengok di hari ni? Untuk contohnya di tempat kita. Semua hari ni orang Melayu belakang, Islam Melayu belakang. Ambil di Nayuk orang bocor siapa kepada Nayuk orang botol. Siapa kepada Nayuk Teseban. Siapa kepada Tok Menir, Tok Nebel. Semua orang Islam Melayu belakang. Sekolah siap Melayu belakang. Hayaban di hospital saat ni tu Islam belakang. Tapi apa kita boleh buat di hari ni? Tapi masih lagi umat kita celaru, umat kita pucat bara lagi. Kerana kita tak ada asuh patena benda ni ke arah yang sama. Ke arah yang satu. Sebab tu hari ni susah. Susah. Kita nak buat satu-satu benda ni. Bukan dia main-main, bukan dia biasa tak. Ni buku bersatu padu ibu-ibu, ayah-ayah. Kerana benda ni benda agama sebenar. Tapi kita agak kata benda tu tak agama. Lalu tu kita tak heran. Ayat Quran ni bertalu-talu, hadis Nabi ni nak ayat kata. Banyak. Yang membawa kita, suruh kita ni, ialah bersatu padu nak ayat. Tak ada dah. Tu nak ayat. Payah. Sebab tu kita tengok di tahap kampung-kampung kita seperti tu juga. Banyak ke di hari ni kita tengoknya orang kita duduk di tangan orang Islam Melayu kita belakang dah. Tak ada orang sia seorang bu. Di hari ni nak ayat tu. Tapi kerana kita tak boleh lagi nak bersatu, tak boleh lagi nak jatuh. Kerana masih kita hidup peribadi lagi. Ni nak ayat. Masih hidup peribadi lagi. Lagi mana ketua tak mikir tetap untuk nak bawa rakyat, untuk bersatu ke rakyat, tak boleh buat. Seolah-olah kita panggil kita katalah. Pemimpin tidak ada wisaitat. Bahasa Sia kata gitulah. Pemimpin yang tidak ada wisaitat. Pemimpin yang tidak ada wawasan. Tak tahu arah ke mana nak bawa rakyat lagi. Kita jadi pemimpin dah. Tapi tak tahu nak pergi ke mana rakyat kita. Inilah kita tengok di hari ni nak masih lagi orang kita kena pakat-pakat patena. Kena pakat-pakat sedar bahawa kita hidup dunia ni yang Tuhan tutup kita suatu hari dia akan tanya kita. Tuhan akan tanya hak ni dah. Tuhan akan tanya. Lebih-lebih lagi pemimpin. Lebih-lebih lagi pemimpin akan ditanya di akhirat esok. Yang mana Nabi duk cerita dah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap ketua saat ni tu akan bertanggungjawab dengan anak rakyat dia. Ni nak ayat. Ketua ni kena tanggungjawab. Tuhan akan tanya esok. Mu jadi tu email, mu buat apa tu? Anak makmum mu ajar ke tak Fatihah? Mu betul tak tahayat? Mu ngajar ke tak agama? Tu di peringkat kampung nak ayat tu. Orang jadi tok guru, mu ngajar ke tak umat? Mu siapa ke tak ilmu agama kepada umat? Dia akan tanya aku. Ni nak ayat. Sehingga hak rendah sekali tok laki di dalam keluarga. Tok laki di dalam keluarga, satu keluarga tok laki bertanggungjawab. Tuhan akan tanya tok laki, kerana bini mu tak kelubung. Geno anak mu duk lepas calo lagu tu. Dia tanya habis.
Bukan tanya harta saja, kereta, rumah saja tak. Dia akan tanya sok. Hani nak ayat tu benda ni benda agama. Benda agama. Ni benda agama. Maka tak berjaya benda ni, mereka kena bersatu padu. Contoh Rasulullah. Contoh Rasulullah berjuang di Mekah dan di Madinah. Apa titik hak besar sekali? Selain daripada sabar di dalam perjuangan ni, apa nama? Bersatu padu. Kalau tak ada bersatu padu di masa Rasulullah, tak akan berjaya. Tengok para sahabat dengan Nabi kita macam mana. Usul asas sikit je. Nabi kita, keluarga dia dan para sahabat. Mula-mula no ayat tak ada. Nabi dengan Siti Khadijah yang dulu. Nikah dua orang tu yang mula-mula faham agama. Duk mikir tentang nak Islamkan musyrikin Mekah. Semua keseluruhan 100% di Mekah ialah kafir. Musyrikin Mekah. Tapi tengok Nabi kita buat macam mana. Setelah para sahabat masuk Islam dah, kerja bersama, lancarkan dakwah pada kawasan Mekah. Berapa kali kena buat nyanyi? Berapa kali dihinakan Rasulullah? Hani Rasulullah dapat mengubahkan daripada kegelapan kepada cahaya. Kepada buta huruf kepada dapat baca, dapat menulis, dapat erti. Hani Rasulullah mengubahkan alam. Mari mana ni? Apatah lagi Rasulullah di Madinah? Berapa kali serengi musyrikin Mekah daripada Mekah langgar mari sampai Madinah. Tapi dengan bersatu padu Rasulullah tak pernah kecewa di dalam peperangan dia. Kecuali perang Uhud saja. Yang jadi contoh pada muslimin. Itu pun nak rakyat kata tak semakin. Yang mana Rasulullah pesan kepada pemanah 80 orang di bukit kecil tu. Tapi demo ni tak dengar arahan pesan ni Rasulullah. Situlah nak rakyat dapat kekalahan perang Uhud. Tapi perang Badar, Masya Allah. Islam sikit je. Islam 113 orang. 313 orang. Dapat mengalahkan tentera Abu Jahal hampir 1000 mari. Tengok. Nak rakyat terkukuh. Tak boleh. Dimakai juga Rasulullah pergi buka Mekah. Tahun yang ke-8 duduk Madinah pergi buka Mekah pula. Ambil merdeka kan Mekah. Dulu tak boleh duduk Mekah. Rasulullah tak boleh duduk Mekah. Paksa kena lari diri. Allah Ta'ala izin kepada Rasulullah. Rasulullah hundur diri mari duduk di Madinah. Tapi 8 tahun duduk di Madinah Rasulullah bawa para sahabat. Serai Mekah klik. Inna fatahna laka fatahan mubina. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dapat Mekah klik. Tak ada sore pun lawan Rasulullah. Hari buka Mekah. Tengok tu. Kerana mari mana tu? Mari ialah bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah. Yakni bersatulah ke jalan Allah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Dekat, buku pecah belah dekat. Pak kita di hari ni Allahu Akbar. Susah habis-habis susah. Untuk nak pihak kita duduk suti kapung, duduk 2 butik kapung. Duduk satu kawasan, 2 kawasan noyak. Hani noyak kita jadi susah di hari ni. Sebab itulah kita di hari ni kena usaha. Supaya kita bersatu. Di dalam kampung kita ni. Tak usah apa nama kita nak buat satu tadika. Kita nak buat satulah keramaian. Kita nak buat satulah aktiviti di dalam aktiviti tadika kita. Tapi kata satu padu gagal kita. Tak berjaya. Sebab tu hari ni banyak lagi kampung yang masih bergolak, yang masih berpehak-pehak. Berkelompok-kelompok. Hari ni nak ya. Apatah lagi kita duduk negeri Sia. Apatah lagi kita duduk negeri Sia, duduk negeri Thailand. Kerana negeri Thailand ni penuh dengan milih. Milih inilah menjadi racun bagi masyarakat. Milih inilah apa panggil sebagai ukarkan perpaduan. Nak pilih Tok Nebel.
Nak sore turun pak. Maka pak jalu le kampung. Nak pilih botol, nak 2 orang turun ni. Jadi ni jalu le kampung. Hani nak ya. Bolah nak baik semula, habis warak pula, pilih pula, balah pula. Hani nak ya, cuba tengok. Ni rabuk dari sia lagu ni lah. Balah tak ada. Pas milih tak ada bukti gaduh. Hani nayuk terseban pula pak sebelah ni. Nayuk terseban pula pak sebelah ni. Hani nak ya, pucalana pula. Tak lama putai pula. Tak lama nayuk botol pula. Tak lama nayuk bocor pula. Beginilah beredarnya masalah pemilihan di satu-satu tempat, satu-satu kawasan. Tak ada nak hilang. Hilang gudih. Makan belacan becok klik semula pula. Ada kuping sikit je makan belacan pula. Pas berapa kali cuba tengok. Cuba kita tengok berapa kali. Satu milih bocor. Yang kedua botol. Yang tiga terseban. Yang keempat botol. Bukan ayuk botol. Tu nak ayat. Yang kelima siapa dia? Tok Nebeh. Yang kena Tok Menih. Muju Tok Ime tak ada milih lagi. Kalau Tok Ime milih, siap pula dah. Lai kampung tu, Pak Tok Ime. Gua Pak orang dah tu. Sejik dah buat lain pula. Ning nak ayat kata kita dah hari ni kucalana ni. Dia tu je kerah juga. Tak boleh Tok Ime dia. Sejik lain dia. Ada 15 orang. Haning dok jadi hari ni nak ayat tu. Kenapa? Jiwa kita kosong daripada bersatu, daripada untuk nak catungkan ummah. Tak faham. Sehingga kita tinggalkan mutlamak kita hak besar. Mutlamak kita hak besar, hidup kita ni terlupa habis. Ada setengah orang terlupa sampai ke agama, terlupa sampai ke ibadat. Haning kita nak ayatnya. Dan selerak sini agama kita pun dimaki juga. Bila mari dah titik, detik kehancuran, kita terlupa habis. Siapa gapo selupa tempat kita nak ayat. Siapa gapo. Siapa buka kedai laku sikit, orang tu katuk pula. Siapa dia katuk tu? Bukan orang bakak mai dah katuk. Buat dia ambil minyak mati bunuh wak Shanghai. Mai katuk kedai. Tengok orang kita. Hani nak ayat. Nak ayat. Contoh mudah-mudah. Nak lagu tu dah. Hani duk sewa dalam masyarakat kita nak ayat. Apa? Tak nak royak dah lah. Nak baca hadis mana, ayat Quran mana lagi. Nak royak, kita nak bekah. Pas kita tak ada dah orang Islam ni. Kita proses biar sedaging molek. Barulah kita sempurnanya amal ibadat kita. Sebagaimana kata dalam hadis kata, kita kasih kepada saudara kita, semacam kita kasih diri kita sendiri. Cari di mana? Nak cari di mana? Nak cari di mana? Tengok di masa peperangan. Masa peperangan Uhud. Nak royak kata para sahabat kena tikai. Lapak air. Sahabat hok kena pedai, kena tikai, kena berlapak air. Bila sahabat hok segar awak mari air nak minum. Dengar tepi dia saat dia kata air. Dia jauh tak minum wi ke saing dia. Hok nu peba je nabuh mulut bunyi hok tepi kata air. Hok lah dak nu pula. Nak royak ia kasih kepada saing dia tu macam diri dia dah. Jauh wi ke saing dia. Hani nak ayat tu. Apa panggil sifat isar. Wa yusiruna. Walau kana bihim khasasah. Walau dia ada keperluan sekalipun, dia utamakan saing dia lagi. Jauh tak minum air wi ke saing dia. Dia tu bawa nak minum saing dia minta wi. Akhir sekali tak ada siapa dia minum, mati dengan lagu tu. Hani susah nak ayat. Kita bawa sampai tangga tu. Mulai puasa nak ayat tu tamat 3 butir nak bagi sejik. Demo tak ada wah tamat kita buat sore je. Nampak ramai tak ada. Pakai kop. Buat semuluk je kita. Tak bagi dah. Daripada Assalamualaikum. Dia nak tu kau tamat pada dem buat pada aku. Kita nak ayat tu. Hani nak ayat tu kepribadian kita. Hani nak ayat. Kita tak kasih. Sebagaimana oleh hadis Nabi tu.
Sebab tu Nabi kita bila dia sampai ke Madinah, di antara pekerjaan Rasulullah besar apa nama? Dia bina ukhuwah. Dia bina tali persaudaraan di antara Muhajirin dengan Ansar. Orang Muhajirin tak kenal orang Ansar. Orang Mekah, Payut mari duduk Madinah tak kenal. Tapi Nabi kita bina ukhuwah. Nabi kita kenal molek. Siapa? Orang Madinah sayang kepada orang Mekah mari. Kerana orang Mekah hijrah mari turut Nabi. Tak ada apa sekarang dari 10. Kalau orang Madinah tak perak, matilah dia. Tapi Nabi dia raya. Dia bina ukhuwah siapa? Orang Madinah sayang kepada orang Mekah. Bining 3 bercerai, tinggal sore, ke sayang belakang. Mari Mekah, tak ada bining. Hijrah mari. Nak raya atau sayang. Kita dah bining demo 2, nak tak aku pula sore pula. Ni beza kita nak ya. Sebab tangga tu. Orang Madinah cerah bining ke orang Mekah mari. Kerana mari turut Nabi tak ada apa sekarang jari 10 je. Makan tak ada. Tu di antara mula-mula yang Nabi pesan kepada puak-puak Muhajirin, puak-puak Ansar. Nabi mula-mula wasiat. Mula-mula Nabi pesan sampai Madinah. Awwalu ma awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula Nabi wasiat Nabi pesan. Hinama kudimal Madinata. Ketika Nabi kita sampai Madinah. Tu ayat mula-mula. Apa nama Nabi kata? Nabi kata afsyus salam. Sebarlah salam sesama kita. Dulu tak ada salam. Tak ada ucap salam assalamualaikum, tak ada. Nabi mula-mula sampai Madinah, Nabi kata afsyus salam, sebarlah salam. Tu Nabi mula-mula pesan. Gina nawi hidup sesama saudara kita. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Hati kita berasa kasih kepada saudara kita. Tu wi salam, ucap selamat. Nawi ada titik kasihnya dalam jiwa. Tu Rasulullah ayat. Yang kedua Nabi kata apa? Nabi kata wa at'imut ta'am. Nabi kata wa at'imut ta'am. Masuk makan ni jamu orang. Masuk makan ni jamu orang. Nanak jamu orang. Pasal apa tu? Pasal kalulah orang Madinah tak masuk makan jamu pada puak Muhajirin, ambil mana? Kerana orang Ansar dah duk perak orang Muhajirin. Orang Ansar lah duk padu pada orang Muhajirin. Kerana penumpang mari duduk Rasulullah. Rasulullah hijrah mari Madinah, dia mari katik kasih Rasulullah. Tengok Abdul Rahman bin Auf, orang sedekah di Mekah. Tinggal harta dia duduk Rasulullah. Sesak. Tengok noyak tu. Kasih pada Rasulullah. Bila mari duduk Madinah, orang Madinah lah. Tolong. Nabi letak mahal tu, Nabi letak mahal ni, tolong perak. Tolong perak di rumah Ansar. Sebab tu Nabi kata, wa at'imut ta'am. Masuk makan ni jamu orang. Ni macam kita buat hari ni ni. Tu. Kadang-kadang kita sembelih ayah bapak 2 ekor, panggil dia mau makan rumah kita. Nak royak kata. Tu buat makan. Nabi suruh buat makan jamu orang. Tidak. Nabi suruh buat makan jamu orang. Masa dulu puak-puak Muhajirin. Yang ketiga Nabi pesan ketika tu apa nama? Sallu bil lail wan nasu niyamun. Semayalah. Sallu bil lail, semaya di waktu tengah malam. Wan nasu niyamun, manusia sedang tidur. Orang tidur belakang kita bangun semaya. Nabi kata sujud. Hari Nabi ajar noyak tu. Hani noyak. Nak comel saat ni tengok ibadat. Di makia kita dah hari ni. Bila kita ada kasih sayang bersatu padu dalam kampung kita. Titik bersatu padu lah sebagaimana Nayuk kita kata tadi. Boleh buat belakang. Boleh buat belakang. Tapi kita ada bersatu padu, tak sangka potong kecil. Tengok. Sebab tu di hari ni nak ajak kata, kita kena mula daripada pemimpin kita, siapalah kepada anak rakyat di kampung. Nak buat macam mana kita nak usaha di hari ni, untuk nak dapat kemajuan dan juga bersatu padu. Dalam Islam ni penting sekali. Dia bersatu padu, dia ada kasih sayang sama kita. Hari ni dak kita. Sama-sama kita makan kita. Hak lang kita. Nak cahaya hati tak boleh. Betul tak? Sama-sama kita. Tak boleh nak cahaya hati. Aku nak tupai cahaya hatimu tak boleh.
Khabar-khabar mu makan aku, khabar-khabar mu menipu aku. Banyak mana orang kena tipu banyak mana? Orang kena tipu banyak mana? Hak berita tak bayar banyak mana? Hak nipu tanah banyak mana? Hak nipu gerai banyak mana? Hak duk ngaku tanah orang banyak mana? Ni nak ayat atas kita. Apatah lagi kata suluh lagi pada ibadat kita. Ibadat kita. Kita orang Islam ni yesuk di ibadat. Ini kesempurnaan seseorang saat ni untuk Islam ni. Di dalam dia hidup menjadi Islam ni, dia kena banyak rukun-rukun. Rukun-rukun tu banyak. Bukan semaya saja, perangai jahat. Tak jadi. Dia ni semaya curi sekerak. Tak jadi. Ni nak ayat atas kita dah ni. Tu nak ayat. Bukan sebenar lagi kita. Bukan sebenar lagi. Lebih-lebih lagi kita di segi belajar, Allah teruk menang kita. Di segi belajar. Ni kita duduk taning ni. Duduk dalam tanah, taning. Penuh dengan tetuk guru, penuh dengan pondok-pondok. Penuh dengan pusantren, sekolah agama. Tapi kita tak ada. Dalil tok guru main ngajar masjid. Allahu Akbar. Dahsyatlah nak hidup ngajar. Padahal duk cokoh ya rumah. Duk tunggu kiu mati duk rumah. Duk cokoh. Duk apa mak? Ada apa? Tak pergi ke masjid ke ngajar tu. Tahu tak ada. Tak ada buat apa mak? Ada buat apa juga. Dah nanti kiu mati. Nanti malikil maut mari. Orang kita noyak. Tu noyak. Tok guru ngajar di masjid mula-mula ngama. 450. Bawa siapa 45 ni minggu kau tak ada keseret. Akhir-akhir esok dia ni orang. 12 tu bila dengan tiap sejik dah. Lepas tu email kata kena, babo marilah minggu dapat. Babo kata kena tu email. Duit sejik habis dah. Ama wahimbuh nak kutip natai mana tak mai. Saling babo lain pula. Babo lain pula mari ramai pula. Nak kena tu babo. Siapa 7-8 minggu tak ada pula segai. Ni nak ayat kita tak maju. Bila tak maju sini ni, susah sekali kita. Lepas tu di akhir zaman kita hidup ni, dunia moden. Dunia penuh dengan kemajuan. Penuh dengan alat-alat canggih berlaku semua hari ni. Allahu Akbar. Tak kena royak. Lalai. Terlupa. Pok kita pada terosak sebutir je. Yahudi terosak sebutir. Siapa lembu tak ada nak alih. Tak ada. Beruk putus ada ikat lagi. Dia tengok main terosak. Nak buat kena sutir sore. Tok laki sutir, bini sutir, anak sutir tu sore. Duk kena tu. Senyap. Tak rumah sebab orang tak ada. Tapi duk ramah, tapi masing-masing duduk. Hari ni nak ayat tu tak ada. Allahu Akbar. Apatah lagi orang yang penuh dengan harta dunia tak ada. Terosak duk telinga ni tak ada kecek bak semaya sunat. Kecek kerungkan semata. Tak ada. Kata doa ni tak ada. Kerungkan. Hari ni nak ayat tu kita. Pas bila lagi kita? Sebab tu kalau kita nak proses ni banyak. Nak serentak naik ni kita kena betul-betul hati kita tuluh ikhlas kepada Allah Ta'ala. Nak tuju kepada iaitu agama atau kepada amal ibadat kita. Di situ selama tak mikir lagu tu kita tak akan laksana benda tu. Kerana kita hidup dari ni suasana tu yang melalaikan kita. Suasana. Sing wetlam kita ni panggil melalaikan kita. Kerana di hari ni orang pakak kejar dunia belakang. Pakak badu nak kaya hari ni. Tak ada badu nak ingat doa, nak ingat tu semaya sunat ke puasa sunat tak ada. Biasa dengar dak le kampung kata bergocoh buku ngatik dah tak. Dia kata mamak ngat tayyik tu bergocoh mari kan. Tahu punya kata buku ngatik. Mamak ngatik banyak, tayyik deki bawa gocoh. Ada tak ada. Ada tak orang gocoh buku puasa, buku gapo? Tak ada. Ada gocoh buku dunia berlaku. Bubuk setara ke? Bagi saka tak betul ke? Tipu-menipu dalam jual beli ke? Tu nak ayat sampai hari ni ayat. Kenapa suasana tu melalaikan kita?
Dalam Quran dia nyata. Ia melalaikan kita dalam Quran dia royak dua perkara besar-besar. Dalam suratul Munafiqun, akhir-akhir ayat. Dalam surah Al-Munafiqun, di akhir-akhir ayat Tuhan katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan kamu lock dirimu siapa mu lalai. Siapa mu lalai dengan Allah Ta'ala. Siapa mu tak ada nak buat amal ibadat. Siapa mu tak ada nak ingat ke Tuhan. Gapo nama Tuhan kata melalaikan kita besar. Amwalukum. Iaitu harta-harta kamu. Harta ni utama sekali nak melalaikan kita. Hari ni dah. Orang tak ada sepenuh agama di hari ni, tak ada sepenuh buat amal ibadat. Iaitu buku harta. Harta lalai. Dulu kau tak tani diri ada lagi mengorek. Lo ni sekat tani diri tak ada dah. Muka jiruh pula. Gi mula-mula dia tengok pucuk ya. Oh jadi baju tu. Baju cak kelolawar. Oh naik seto. Galih boleh betul jiruh. Heret roya kau tu heret kau ni kan. Bawa klik pakai bear dah. Ungak buk letih. Des ka'ak ya. Dulu des 3 dan des ka'ak ya. Allahu Akbar. Ais semaya curuk-curuk ke dagu. At-tahiyyah. At-tahiyyah. Nak ayat des ka'ak ya. Pasal apa tu? Ini buku harta. Banyak sekali nak ayat. Hari ni kita duduk situ tu. Sebab tu payah kita nak ubah saat ni tu. Jadi peribadi tu kuat daripada gapo-gapo lagi. Orang yang lepas pada benda tu, orang memang orang tu betul-betul orang reti agama. Bila orang tu reti Islam, reti agama, reti ibadat, tahu hakikat hidup dunia, orang ni tak kena tipu. Orang ni pandai mengaturkan masa dalam hidup dia. Masa-masa dalam hidup dia pandai dia buat jadual. Biar ni dia semai sunat Tuhan. Selepas subuh dia mengatik, dia berzikir, dia selawat. Bawa pukul tu baru dia tubik pergi kerja. Masa tu dia klik mari duduk sini. Gelak taran ni dia klik tadi, dia buat kena dah. Kalau tak atur macam tu, maka kita akan hanyut. Ni Tuhan royak sendiri. Tuhan royak sendiri. Kata melalaikan kita tu harta kita. Amwalukum, harta-harta kamu. Tu nak ayat tu. Tengok sendiri. Tengok sendiri tu. Banyak hak sakut paut dengan harta ni banyak sekali. Hak bahasa gila kereta, kereta. Hak bahasa gila, bahasa jenis burung. Hak bahasa berjalan. Tu. Banyak pesing. Semua tu melalaikan kita belakang. Yang kedua tu saya kata wala auladukum an zikrillah. Yang keduanya anak pinak kita ni melalaikan kita juga. Hari ni pun nak ayat terbala juga benda ni. Dalam masyarakat kita dah hari ni. Lebih lagi amo tengok orang kita sini. Orang kita di negeri kita ni lah. Bukan kampung ni. Tengok secara umumnya tempat kita. Nak royak kata. Orang kita. Apa panggil jiwa orang kita ni. Apa panggil petewah badu. Dia bukan ngombok jambu saja badu. Belanja anak pun badu juga. Natu pun badu juga. Hari ni nak royak orang jiwa kita. Bukan nak badu rumah saja. Nak badu kereta. Nak badu kebun. Tak. Badu belakang. Belanja anak ni badu juga. Tanya dia tu berapa tu belanja. Tahu punya kata 108. Iyah rumah 200 lebih. Tengok. Nak benih juga dia. Natu demo kerja apa? Tahu punya kata dia buat rumah ke kampung tu ya. Natu kita kerja tiwa kan apa. Oh tu juga tak ada apa lah. Hidung luah. Boleh paling kereta tutup. Tidak. Nak royak kata tak seperih. Tak reda dengan apa yang Allah Ta'ala bui. Jadi nak badu juga. Bahkan kalau beli mutu, beli kereta, tak nak kacik lah tu. Oh, waktu nampak benar-benar. Waktu beli mari, buat klik. Ini royak tak lah. Aku tahulah. Betul. Tengok. Mari mana dalam jiwa lagu tu? Badu. Tidak. Mari kok. Dia tu buat klik kereta. Apa tu juga? Alah, aku tahulah. Tak lama-lama tu tarik dia berisak lah. Tengok.
Jadi tak jomrap apa yang orang dapat. Hak ni susah sekali ni jiwa ni. Ha ni noyak. Benda tak sakut gapo, siapa tangguh tu orang kita noyak. Nak gino nak ada sifat redha di dalam jiwa kita. Nak macam mana nak ada sifat redha? Ha tu. Kita dengar saudara kita beli kereta baru. Tengok pak, oh alhamdulillah. Mak buat klik bila mak ni? Oh, mak ni jiho gapo mak ni comel Allah mak chicken ni cik ni kok. Nampak Toyota mak cik. Lah berapa mak? Hai 800 lebih mak cik oh. Oh, Allah dah. Mak cik tak apa dah dia mau beli-beli pun tak apa dah. Mak cik tu bagi makan pulut tak apa dah. Anak jadi lagu tu buat asal mana? Nak demo boleh kita berasa muja juga. Ni dak kata dia goyak tengah hari ni. Siapa tak tidur tengah hari dia goyak orang. Dia tengok kelik kereta Allah tu goyak lah. Masa itu tu nak duduk lah. Oh. Dia goyak habis rumah tepi rumah dia. Tak boleh cing. Sebab dia terbeli kereta baru dia. Padahal tak ada sakut apa dengan dia. Ha ni nak ayat tu. Tak ada. Siapa tak tidur tengah hari? Akhir-akhir jadi rocik. Ha ni sifat berdeki no ya, berdeki no ya. Ha ni payah no ya tu. Sebab tu kita panggil kata orang ni kepala yo hitam. Tidak, kepala hitam serupa tapi hati dalam tak serupa. 10 orang 10 macam. Sebab tu kita di hari ni no ya tu. Di antara susah kita nak satu saat ni benar ni. Nak satu ni susah. Susah. Tu. Tengok di hari ni umat Islam lagu mana. Ni kita tengok tempat masyarakat tempat kita. Kalau kita tengok Islam seluruh dunia hari ni. Islam seluruh dunia. Cuba tengok hari ni satu ke tak? Satu dah hari ni ayat tu. Kalau Islam satu, plastik tak jadi lagu tu lah pocik-mocik weh. Plastik tak akan jadi gitu. Plastik tak akan rewak nyanyo nak ayat kata. Sebab Islam tak bersatu, Islam tak bertanggungjawab sesama saudara. Ni nak ayat tak ada kata kasih kepada saudaramu macam mengkasih dirimu sendiri, tak ada. Banyak mana negeri Islam duk makan kambing, makan lembu, duk kelo. Negeri Islam sesak duk hurung lalak pala besar. Hani nak ayat kata. Negeri Islam hak kaya-kaya duk kaya sekat dia je. Duk mewah sekat dia je. Siapa kereta wak ngamah. Tu nak ayat tapi Allah. Orang plastik makan rupuk. Orang nafsting tak ada nak makan, tengok. Cuba tengok. Orang nak bunuh orang plastik tak payah mata je. Tapi nak ayat kata, tak ada radap negeri saat ni tak ada bui sokong ni nak ayat. Hani nak ayat tu. Hani nak ayat tu kata orang Islam ni tak bersatu. Tak bersatu. Sedangkan negeri Arab saja di tepi-tepi negeri plastik semua tu 300 juta lebih. 300 juta lebih negeri Arab duk keliling plastik. Tapi Israel 5 juta, 7 juta tak boleh nak push. 5 juta je Israel tu. Dengan orang Arab keliling tu 300 juta. Hani nak ayat tu. Negeri tu lagu ni tak ada satu tak nak ayat. Hani nak ayat tu. Ni hak dunia kita kaya. Di rumah kita pun dimakiat lah. Dimakiat lah. Sebab tu kalau tidak ada titik kesedaran di hari ni, tak ada masa dah kita. Kerana hampir-hampir kiamat dah kita ni nak ayat kata. Learning orang duk riuh dengan Imam Mahdi ke dah. Kita duk makan nasi cicah budu, petang cicah budu lagi kita. Tak khabar ke mana lagi, hari ni ada riuh dah, duk tunggu Imam Mahdi. Bila muncul Imam Mahdi tak lama lah. Ialah Dajjal akan keluar. Bila Dajjal tu akan keluar, Nabi Isa akan turun daripada langit. Hani nak ayat atau kiamat depan kita. Tapi tak khabar lagi kita. Tak khabar gapo lagi kita. Hani nak ayat. Apatah lagi berkenaan dengan ibadat. Ibadat kita. Ibadat kita dah hari ni. Kita ni tak banyak hari dah nak duduk dalam tanah pula sekali dengan cacing. Tak banyak hari dah. Hari ni nak ayat Malikul Maut duduk newa ke rumah kita.
70 kali sehari semalam. Rumah amal, rumah demo supo je. Duk menewa, kok ni menewa dah. Tapi tak apalah, duk ada lagi. Hani nak ayat kita tak lama tu, hari sama taruh je hidup dunia. Tapi perjalanan kita nak menuju akhirat begitu lama sekali. Berjuta-juta tahun lagi kita. Nak sampai tepat negeri ataupun kampung halami kita, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu hak kita nak pergi tu. Sini bukan. Sini Nabi kata teratak dangar je. Nabi kata dangar je. Teratak dangar je. Nak royak kata. Nabi ibarat dalam hadis dia kata dia ni ialah karakibin. Semacam orang naik kenderaan yang dunia ni. Nabi kata, aku dengan dunia ni supaya orang naik kenderaan. Nabi kata supaya orang naik kenderaan, jalan. Tu. Tapi bila tak gerak, Nabi kata bernaung di bawah bayar pokok kayu. Istazalla tahta syajaratin. Bernaung di bawah bayar pokok kayu. Kita panggil beradu letih. Mana bayar pokok kayu ni? Rumah kita duk buat ni. Rumah ni ibarat kata Nabi kata supaya kita duduk bawah pokok kayu yang renai, lebat. Untuk nak rehat sama tara kita duduk jalan dan hari tarak. Nabi kata summa raha wa tarakaha. Satu hari mu akan pergi dan kamu akan tinggal. Hani Nabi royak siap-siap dengan dunia. Nabi kata aku ni dengan dunia ni supaya orang naik kenderaan. Duk pergi tak berhenti gaduh nan hari. Hanya aku tak gerak, aku beradu dua bayar pokok kayu. Satu hari aku akan tinggal dan aku akan pergi sini. Hani kita dah royak kata kita ni duduk di tengah jalan je. Nak sapat dah kita duk nampak daerah lilik dah. Nak terjun ke dalam lubang kubur dah. Kalau kita dah hari ni tak proses diri kita, jiwa kita cemar. Jiwa kita tak kasih. Jiwa kita tak bersatu. Masih kita berdegil lagi. Masih kita taruh seka jahat lagi kepada saudara-saudari kita. Maka tak ada masa kita. Tak ada masa kita noyak tu. Kerana proses yang pertama sekali tu. Hati kita di hari ni noyak. Dia mari gapo-gapo pun di hati. Bila hati cemar, dia habis. Kerana anggota dari tubuh badan ni Nabi royak dalam hadis ni, ia ikut hati kita. Iza soluhatil jasadu kulluh. Bila dia comelnya hati saat itu, comellah segala anggota tubuh badan kita. Wa iza fasadat, bila dia rusak, fasadatil jasadu kulluh. Maka rusak habislah anggota. Bila hati rusak, tangan rusak, mata rusak, mulut rusak, kaki rusak, perut rusak. Duduk di hati. Nabi kata ala wahyal qalb. Sesungguhnya tak lain tak bukan ialah stokor daging yang Nabi diriwayat tadi tu. Stokor daging iaitu kena kepada hati kita. Sebab tu nak perak hati di hari ni kita payah sekali. Dia mari situ. Maka kalbu kita, hati kita hari ni nak sekali kepada makan ni dia. Nak pada hubak dia untuk proses benda ni. Maka hubak dia tak ada menggolai ilmu dan amal. Ilmu dan amal ikhlas kepada Allah Ta'ala. Bila kita belajar, bila kita buat amal, hati kita nak royak kata, lama-lama ya kau bersih. Apa tu ilmu yang dia belajar? Dapat mengubahkan sikap kepribadian dia. Menjadi umat yang berjasa, umat yang berjaya dalam kehidupan dia. Hani nak royak. Keadaan kita di hari ni nak royak. Tu susah. Susah sekali noyak hati kita noyak. Sebab itulah kita kena usaha. Supaya hati kita bersih. Sebab tu Nabi ada royak dalam hadis dia. Nabi kata innal quluba latasda'u. Sesungguhnya hati manusia ni berkarat. Kama tasda'ul hadid. Sebagaimana besi itu berkarat. Idza asaba bil ma, bila ditepuh dengan air besi dia berkarat. Nabi ibarat kata hati manusia ni berkarat. Serupa dengan besi berkarat dah Nabi kata. Maka para sahabat bila dengar Nabi kata gitu, dia pun angkat tangan, ya Rasulullah. Wa ma jila'uha ya Rasulullah. Apakah ubat untuk nak menghilangkan karat tu ya Rasulullah? Sahabat tanya Nabi.
Hati manusia ni berkarat supaya dengan besi berkarat dah. Tu. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, apa ubat untuk nak menghilangkan karat? Maka Nabi peroyaklah. Nabi kata, ikra'ul Quran. Banyaklah baca Quran. Tengok Nabi kata. Banyakkan baca Quran. Siapa dia banyak baca Quran, hati dia akan kecerah, kau bersih, kau bersih, kau bersih, kau bersih. Lokoh tu bik karat-karat di hati kita. Yang kedua, Nabi kata, zikrul maut. Ingat kemati tu banyak. Siapa dia ingat mati banyak, hati dia bersih, bersih dah. Hari ni kita tak ada benda ni. Quran pun kita tak ada baca. Lepas tu tak ada ingat mati dah. Sebab nak hidup sama-sama dah. Sepak ting tak bunyi, bahasa dan lagi. Kita noyak. Jadi perasan kita ni noyak tu bahasa jauh lagi. Kabar-kabar tu tu. Dia mata kena. Tak ada dah. Pasal apa? Rebah lah jamai semalam. Lepas tu, mujur bini heret dengan anak. Tekan-tekan atas dada, tak anti lagi dia mata. Malam pucak putih dah. Lepas tu, pagi ni, renyuk habis dah hidup dagu-dagu. Pagi ni, lah. Tak besok pergi sejik. Tu email berapa kali ke salah, tak pergi. Buat molok pun tak pergi. Ajak menebah jalan patena kubur ke, tak pergi juga. Pagi tegak, buat puting, pajak puting tegak. Serik dalam hutan. Ada cara ke apa. Lepas tu, punya kata semalam, rubah dah jamai. Anak dengan bini, heret tu baik puncak putih dah. Tekan tak ada nyawa klik semula. Tapi gak belok habis dah lah, dagu-dagu. Mata ripik sebelah. Kecek delo lah. Zuhur tu kak, panggil anak dia. Ya, rebel tak kesejik dah. Baru tanya nak pergi sejik. Rebah dah jamai dulu baru nak pergi sejik. Anak kata, kena orang nak pergi sejik? Kena orang ke sejik. Rebel bagi. Tengok, orang kita. So, pagar tu. Tu nak ayak. Pagi sejik pergi nak semaya tapi dia piyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Dia tak boleh semaya, piyah tepi mu. Baru nak semaya, baru tanya sejik. Nak ayak tu. Haning nak ayak kita. Tu nak ayak. Lagi tak rubah dah jamai, tak khabar. Haning nak ayak sepak orang kita. Haning nak ayak. Tidak ketak bangun dah. Dah tikar lah. Demo berbedak pagi-pagi spodek panjaon lah. Ya, ada demo nak pergi kerja pun. Kepau berak dulu suak nasi. Tu nak ayak tak ada dah. Tu dah tunggu mati dah lah. Semaya bedak dah, tak nak ayak dah. Pakai pamper, pakai apa dah. Anak kecil dah. Anak puah dah, anak cucu puah dah. Ngepek bobek. Haning kada nak ayak kata. Kada nak ayak kata. Haning nak ayak tu kita. Mana masa yang kita nak fokuskan kita ni kepada amalan sebelum kita nak meninggal. Haning nak ayak. Bila hati kita berkarat, ikut mari. Tak ada berehi ke apa. Tak ada berehi sekarang. Orang mengajar di masjid pun tak berehi. Ikutlah ke apa nama corak beragama, tak berehi belakang. Tak berehi belakang, tak berehi. Iling kepala belakang. Haning nak ayat kata, pakat tan ni tak ada. Lepas tu bukan tak kerah pula tu. Kerah tak masuk capur dengan orang. Haning nak ayat tu orang gitu. Lepas kita nak ambil mana? Haning tak berdegih. Tak berdegih, tak luk. Ni jiwa keadaan kita dah hari ni. Pasal apa? Pasal kita tak tahu diri kita. Kemana kita akan pergi, tak tahu. Daripada mana kita mari, tak tahu. Sekarang kita duduk mana, tak tahu. Hak tahunya duduk mikir nak makan soya. Hari ni boleh makan ni, esok nak makan apa pula. Yang pentingnya, perut seputih tu nak wikenyih. Tak ada kira. Ada pun ibadat, tak ada mikir dah. Ni panggil orang sesak humi. Ni orang apa ni? Orang Melayu, orang Islam yang sesak humi. Banyak.
Tak ada kira lah. Sebab tu hari ni kalau kita tak kembali kepada agama lagi, tak kembali kepada kebenaran lagi hari ni, seolah-olah kita panggil tak ada lah. Tak ada. Learning orang duk riuh berita semua nak perang dunia yang ketiga. Tu nak orang duk riuh, kita tak tahu tak apa. Kita tak tahu bunyi gedung di belakang rumah baru tahu. Kita. Bunyi gedung tahulah. Bakak baru ni tahulah bakak. Kena rutuh rumah besar. Di pamak ngucap banyak. Cuba tengok. Tu nak ayat. Kita ni sedap. Tak ada lagi. Tak ada berlaku gapo ribut usaha pun tak ada. Tsunami pun tak ada. Gempa bombing pun tak ada. Sebab tu pakak duk belaka berlaku. Hanya musim boh ya kita. Selat itu sudah terburai-gerai dah. Ni kita nak ayat. Tak pernah lagi kita kena bala besar-besar. Tengok plastik macam mana. Raya dalam peluru. Takbir dalam peluru, dalam bom. Allahu Akbar. Makan dalam gelap, tak ada pelita, tak ada lampu. Gelap. Tengah hari dia boleh cerah. Malam tak ada. Seperti tikus duk celah dah. Gorak. Mu tidur celah ni, ku tidur celah ni. Duk selit dia. Allahu Akbar. Bom besar-besar pun cik weh, bukan main dah. Bom suti-suti rutuh bangun ni. 4-5 ni tekak, 10 tekak. Rutuh dah. Ni bom besar. Tak ada bisa tengok lagi kita. Kita dah dengar di kulapung, di tupai. Itu ya kita. Demo ni kat beremak. Tu nak ayat tu. Hodok bawah tu dekat tanah kecek lah. Pakai mati duduk lepas bawah tu. Dah lah seming bawah seming. Apa dia nak ambil apa lagi? Nak ambil ke apa? Meko tak ada, nak korek tak ada. Ni banyak mana kematian. Ni nak ayat. Sebab tu di hari ni kita kena sedar. Lebih-lebih lagi masalah beribadat kepada Allah Ta'ala. Nak macam mana kita nak kuat. Kita nak kuatkan amal ibadat kita. Sebagaimana kita kuat di bulan Ramadan baru ni. Nak buat macam mana kita? Gana boleh bulan Ramadan kita tak berasa saya. Apa boleh bulan Ramadan kita banyak sedekah, banyak wikor. Bila habis Ramadan kita berasa saya. Gana tak berterusan lagu tu. Ni nak ayat kita. Ibadat pun dimakia juga. Bulan Ramadan kita kacau semaya tu semaya ni. Sanggup lapar. Tapi habis bulan Ramadan habis. Tinggal tia saja lah sejik orang tak ada. Ada pun tak hanya orang. Ada pun hot lelah. Ada ambil hubat di anamai 2 bulan sekali. Hot 3 selenda. Ada tu. Tak ada dah. Ni dalil kita dah hari ni. Kurang benar-benar. Tu. Kurang benar-benar. Sebab tu nak ayat tu beza banyak sekali kita. Semaya di masa Rasulullah. Semaya waktu nak ayat tu. Supaya semaya jemaah. Semaya waktu ni supaya semaya jemaah. Bila dengar bel, tubik bilicing, tinggal kedah-kedah. Tak katuk kedah. Masa di Madinah dulu nak ayat. Tu nak ayat. Ramah tak ramah. Semaya jemaah supaya semaya jemaah. Tu nak ayat tak ramah tak ada. Kita dah hari ni tak ada. Semaya jemaah sehari je ramah kita dengan raya. Raya setahun sekali, setahun 2 kali. Tu nak ayat tu. Lepas tu semaya waktu tak kena raya. Tak ada. Kalau semaya subuh tak kena raya. Lepas tu hujan pula. Tak ada. Dia tu bel, dia tu komat, dia tu imbi. Dia tu wirid, dia tu berdoa, dia tu kelih. Tak ada. Dia kata dah sore tu je. Bunyi ramah. Bismillahirrahmanirrahim. Habis kita tak ada apa. Ni nak ayat kita. Do'ih benar kita. Lemah benar kita. Ni. Lepas tu kalau bulan Ramadan mai pula. Tak bersungguh pula kita. Banyak mana tak bersungguh bulan Ramadan. Sedangkan bulan Ramadan itu hadiah kepada umat Nabi Muhammad. Puak kita. Setahun sekali tu hawi sebulan je. Kalau mu boleh buat sebulan ni, mu boleh hapus habis sebelah bulan. Tak juga. Tu nak ayat. Nak seni sungguh.
Seolah-olah kata nak masuk syurga peri lah. Kalau kecik mudah-mudah nak masuk syurga peri. Ha, tu nak ayat orang kita. Tak sih. Kalau terawih seperti juga. Siapa boleh 2 salat kau? Tak ada. Kau tak ada. 10 awal tu boleh kira lagi. Kerana ia tergeh lama tak terawih. Lepas tegak 10 tengah, 10 akhir tak nak kecik. Tak ada, kau tak ada. Berapa orang cuba kita cek tengok hak mula di takbiratul ihram dengan tu imam rakaat yang pertama sampai ke akhir, sampai ke witir, berapa orang? Cuba kita cek tengok. Ha, boleh buat nilai no ya. Berapa orang? Hak orang takbir lepas tu imam rakaat pertama malam Ramadan pertama sampai ke akhir Ramadan. Sampai ke witir. Berapa orang lah kampung kita cuba tak apa terima. Ha ni tengok situ. Bahkan tanya seorang nak serga belaka. Gena mak serga. Mung leh serga. Mung ya serga. Ada sedap bunyi. Sebab chair dia buat serga. Ha tu nak ayat kata. Ha ni nak ayat kita. Sedangkan Ramadan ni tak ada dah poci-poci weh nak ayat. Poci nak ayat tu Ramadan tak ada dah. Kalau orang ni tak buat lagi bulan Ramadan, pakai mampu tak gitu lah. Sungguh nak ayat tak ada dah. Semelio-melio bulan tak ada dah. Serahmat-rahmat bulan. Kira dalam doa hak Nabi ajar pun kita tengok pelik dah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Wahai Tuhanku, bagilah keberkatan hidupku di bulan Rajab. Dan bagilah keberkatanku hidup di dalam bulan Sya'ban. Tengok. 2 bulan ni kita minta berkat. Tapi Ramadan, wa balighna Ramadan. Tengok tu Nabi berdoa. Wa balighna Ramadan. Ya Allah, sapalah aku ke bulan Ramadan. Tak ada minta berkat dah. Kerana bulan Ramadan lebih pada berkat lagi. Hanya minta wisapa, jangan mati ya Allah, jangan mati. We kudai bulan Ramadan. Tu. Geno tu tanda kata Ramadan lebih. Haning Ramadan lebih. Pasal apa Ramadan lebih? Di antara hak utama sekali 2-3 perkara Ramadan lebih. Yang pertama sebab puasa. Yang kedua sebab semaya tarawih. Yang ketiga sebab malam Lailatul Qadar. Ni 3 perkara di bulan Ramadan. Karena Nabi kata man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa dia puasa kerana Allah, dia jaga puasa dia, comel puasa dia, orang ni dapat keampunan daripada Allah Taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan dosa orang tu di sisi Allah Taala. Bila tu? Tiap-tiap hari. Kalau puasa tu 29 hari, 29 kali Tuhan ampun dosa kita. Bila kita buka puasa waktu ngorek, tu baik dah dosa kita. Lokoh, tak ada kena minta dah. Tak ada kena teriak dah. Tak ada kena istighfar dah. Kita puasa molek ya bulan Ramadan. Ha. Yang kedua, apa nama? Sebab kita semaya tarawih. Nabi kata man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Hadis serupa ya. Alih kelima soma dengan qama ya. Hak ni puasa, hak ni berdiri malam. Yang ni jaga malam. Semaya. Semaya apa? Semaya tarawih. Sebab tu tarawih yang ada bulan puasa, kan dia guna dengan puasa. Tu hewi semaya tarawih ni di bulan Ramadan ya. Kan dia guna dengan puasa. Puasa tarawih. Habis tarawih kena habis. Pak kita habis dah. Ha, sini masalah hari ni. Macam-macam celaru nak ya. Gaduh dengan sultan. Gaduh dengan colek kepau. Gaduh dengan benda lain. Padahal saning je buka puasa. Nak pecah dah perut. Nak terawih habis dulu baru tidak. Tak ada. Ni orang kita tak nampak. Tapi siapa dia terawih penuh molek. Nabi kata, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia ampun dosa juga. Dua-dua ni dia ampun dosa kedua. Bila tu? Tiap-tiap malam kita terawih. Bila dia ampun? Masuk waktu subuh. Bila masuk waktu subuh, habis qiyam. Tuhan pun, tu baik dah. Nak malam. Berarti kita puasa 29 hari, Tuhan apung dosa kita 58 kali sebulan bulan Ramadan. 58 kali. Mana ambil mana kita dosa kita? Dosa ambil mana lagi?
Ha. 58 kali tu ampun dosa kita di sebulan bulan Ramadan. Ha tu nak ayat kata. Kita tak tahu ni tak kacau ni. Nak ambil mana? Apa dosa telah lepas dah. Ghufirlahu ma taqaddama. Barang yang telah lepas dah. Mana? Hak sebelah bulan lagi tu. Apa habis. Sebelah bulan lagi hak tak ada puasa tu. Hak kita buat dosa tu. Dengan bulan Ramadan dosa dipokok dia habis. Apatah lagi kalau kita dapat malam Lailatul Qadar. Hak ni pahala. Malam Lailatul Qadar ni dapat pahala. Tuhan bagi ganjaran kepada kita semalam yang kita betul dengan bulan dengan malam Lailatul Qadar, Tuhan akan bagi ganjaran kepada kita. Sama dengan orang buat amal ibadat 83 tahun 4 bulan. Pahala banyak dosa tak ada, maning dah syurga. Tu no ya. Pai habis Ramadan. Kena puasa ni pula. Ni hari yang Nabi kata minta ni hari. Nabi nak yak mudah-mudah. Tak apalah tak direct pun tak apa. Dalam bulan Syawal ni cukup ni. Tapi berapa orang yo suti kapung cukup. Tak puasa juga. Ni hari. Tak puasa juga. Allah buta sungguh orang gitu. Ha ni nak yak. Ni hari ni Nabi kata kamu. Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa dia sepenuh dah puasa bulan Ramadan habis dah. Kemudian dia ikuti pula ni hari di bulan Syawal. Nabi kata kasiyamid dahri kulli. Supaya dia puasa setahun cukup. Jadi sebelah bulan lagi hak kita tak ada puasa tu, Tuhan kira pahala juga. Sebab kita tambah ni hari. Pas ni hari tak boleh, hak nu sebulan kita puasa boleh. Ha sini dah kita bodoh banyak. Ha ni tak nampak benda tu. Nak heret ni hari ni tak nampak. Dia sayang ke nasi. La ilaha illallah. Ha ni berharap pada puak kita puasa we habis we. Amo raya hari ni dah. Amo habis dah kemarin. Habis dah ni hari dah. Amo direct perap dah. Bime takut tak cukup. Puak kita malam ni nak royak mocik puasa dah. Ni hari bulan Syawal ni Nabi kata supaya mu puasa setahun cukup. Bukan bulan Ramadan saja dak. Pas mana kita puasa sungguh bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan je 29 hari je kita puasa. Nampak nak bulan dah. Tapi kalau kita buat pula ni hari, Tuhan kira habis hak sebelah bulan tak ada puasa. Dia kira pahala habis. Lepas tak sel lagi. Allah. Tu sah hadis Nabi. Yang kedua Nabi kata kalau buat ni hari ni, ditambah dengan ni hari ni pula. Nabi kata supaya mek mung beranak ke mung. Supaya macam mek mung baru beranak ke mung. Tak ada dosa kita. Apa? Dua hadis Nabi hak puasa ni nak ya. Supaya mek kita baru beranak kita merah-merah kuang. Bila kita puasa ni hari pula. Maksud apa? Maksud dosa kita tak ada. Pahala supaya kita puasa 12 bulan. Padahal puasa sebulan bulan Ramadan. Sebab ni hari ni nak ya. Hari nak nampak puak kita. Ni harga. Ini kemuliaan Ramadan tengok. Pada ambil mana lagi setahun sekali. Hak ni Nabi suruh minta kita sapa ke bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Sapalah kami ke bulan Ramadan. Karena orang sapa bulan Ramadan tak ada syurga Allah Ta'ala. Ni butir syurga. Pas banyak ni tak boleh buat dah royak lah. Macam mana kita nak lakuh api neraka. Macam mana kita nak lakuh api neraka. Kemuliaan Ramadan sebulan. Pada tu hari Ramadan setahun sekali pun. Dia boleh hapus habis sebelah bulan lagi. Kemuliaan Ramadan ya. Tapi kita tak sungguh. Nak sedap semata. Allahu Akbar. Curi susah kat sikit. Tuhan nak buh kita lah syurga. Ingat katik kita di pocik-pocik. Tak ada dah. Tuhan nak buh kita lah syurga. Siapa dia lagi nak baik selain pada Tuhan? Pergi carilah Tuhan mana dalam dunia ni. Tak ada dah. Nak lawan Allah. Tak ada dah. Sayang kita. Rahmat kita. Cari mana lagi? Tengok kita malas setara ni tak ada sakit perut pun. Hidup curi tak ada sakit perut. Kotak semaya tak ada sakit perut. Noyak tu Tuhan. Baik tak baik. Oh kalau Tuhan tak baik. Kotak semaya nanti tengoklah. Tadi pelakar apa kah. Piap-piap pang. Apa kah dekat kain. Tu noyak tu. Tapi Tuhan saya kita. Ingat kata Tuhan saya kita. Ni noyak. Penuh rahmat pada kita noyak. Tak ada dah. Tu. Kalau bukan Tuhan tak nak kecek mati lama dah orang tak semaya.
Ha ni nak, mati lama dah orang duk curi. Kalau bukan Tuhan, bukan Allah Ta'ala. Kalau kau orang pandai dah. Nah, curi barang kita, tak tahu apa berah. Tuhan dah, tak semaya, tak apa. Keragi tak semaya. Curi sekerak orang, tak apa. Bukan kau gemuk dah. Kau curi, kau miuk. Dia tak dia tu gemuk sungguh lah, makan lalu. Orang kena makan berlaku bagi orang. Ikut temu. Pisai orang, pisai dia. Derian orang, derian dia. Oh ya, tak ada hak bukan dia. Ni nak ya. Tapi Tuhan buat tu dah. Tak ada kena-kena Tuhan nak ya. Baiknya Tuhan nak ya. Pak kita tak sih lagi nak ya. Tuhan buka sampai tanggal tu dah kita habis dah. Ni nak ya atau hakikat kita hidup dunia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita nak menuju ke alam akhirat. Kena tahu kata bulan Ramadan ni apakah mengandung isi-isi kelebihan dia. Tak tahu sini enggak malah lah. Ni amun nak royak kata ning lah panggil hakikat Ramadan. Sebab tu kena rajin. Pas kita tak rajin. Allah. Tak kena royak nak wisuk terawih. Terawih wih habis lah. Tak habis. Bawa akhir-akhir ni ada terawih tak? Ada terawih akhir-akhir ni. Tak tubik dia mata tak tubik dah leh. Ada apa yang leh dah. Kena leh duk berdiri dengan anak. Duk beli berdiri ketah dengan anak dia. Tak ada mari terawih dah. Pung. Berdiri tak berdiri kau jauh. Berdiri tepi sejid. Lepas tu imi tua. Tu imi tak kebir kau. Katok 3 ekor. Berdiri katok. Berdiri tupak. Allah beremak. Lepas tu imi tua. Allahu Akbar. Ihdinas siratal mustaqim. Dah tu imi baca biar mana apa dia ihdinas siratal. Kejuk kau berdiri. Ni bahasa jenis orang berdiri. Tidak. Jenis orang berdiri nak ya. Tak berdiri lain. Main kau sejik tu. Tanah orang ada mata berdiri kau dung dah weh. Tak berdiri. Kita pergi sejik ni. Tukak nyanyi lah. Orang ada semaya tu kak. Kena was-was tu kena ghairil makh. Ghairil makh. Allah. Tak gitu. Nak royak kata kita nak buat amal ibadat ni banyak rintangan. Upasak tu banyak. Ni nak royak kita. Sebab tu hari ni tak ada muka lain dah pocik-pocik. Ni. Kita kecek bersatu padu. Tapi nak royak tu semua saat ni tu tak ada muka lain dah. Demi nak sediakan bekalan akhirat esok. Sebab tu kena buat tubik habis. Benda-benda yang jadi tak comel dalam hati kita, hati siapa dia tak nak kira. Orang Islam kena cuci sungguh. Tu nak cuci zahir dan batin. Itulah kebahagiaan dunia sampai ke akhirat esok. Bukan mudah nak masuk syurga Allah Ta'ala. Bukan mudah. Tapi kita kena betul-betul ikhlas. Betul-betul nak kepada agama. Betul-betul kita nak kepada kebenaran. Kalau tak betul-betul nak situ saudara royak lah. Mulut saja kita dapat ucap. Tapi perbuatan kita tak dapat laksana. Perbuatan kita tak dapat laksana. Nak bertibat tak boleh. Ni bila hati kita buruk, dalam kita buruk mana? Hari ni perlu nak ayat tu. Kita umat di akhir zaman, ibu-ibu, ayah-ayah. Sebab itulah. Nak ayat penting sekali kita hidup ni. Pahal lah benda agama. Demu pahal agama, aku pahal agama. Situlah kita boleh bentuk satu masyarakat yang berkualiti, yang penuh dengan kebaikan. Tak ada dah. Orang dia makan agama tak nak royak. You tunduk dah. Tak kira kaya ke, bijak ke, bekeng ke, apa. Tunduk dah. Ni agama royak. Tidak Nabi kita berdakwah di Mekah macam mana. Orang Mekah bekeng-bekeng Melaka. Nabi kita tak lawan. Nabi kenal seko-seko dalam Mekah. Tu noyak. Selama Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah, berapa perkara hak menyakiti Nabi kita? Macam-macam. Susu noyak tu, puak dia tu saya jual barang-barang kepada puak-puak Nabi Muhammad. Sehingga Nabi kita tak ada makan ni. Para-para sahabat makan daun kayu sampai nampak hijau di perut. Sampai hijau di perut. Nak royak kata, masa Nabi tu berdakwah. Manusia bekai-bekai. Nak royak tu. Tapi bijak Rasulullah tengok. Bila dia masuk agama, lagu mana dia masuk agama? Allah, orang dia ada agama, dia balik dah. Hak bekai dia lembut dah. Kalau hak kedekut dia borah selalu dah. Tengok.
Contoh tengok. Sayyidina Umar belum dia masuk Islam lagu mana? Sikap Sayyidina Umar. Singa pada pasir. Digelar Sayyidina Umar. Bekai. Tak ada siapa dia berani nak kecek dengan Umar. Tu noyak. Tapi bila dia masuk Islam, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bila dia masuk Islam, balik pun lalu dah. Tu nak oyak tu. Tak suka kata Umar nak masuk Islam. Hani nak oyak tu. Kerana bekai belakang, Abu Jahal tak kena royak. Abu Lahab tak kena royak. Umayyah bin Khalah tak kena royak. Banyak di antara Quraisy Mekah. Musyrikin Mekah ketika tu. Nabi orang lemah sekali. Orang lemah sekali tapi bijak dan panah Nabi kita. Hikmah dia, Tuhan bagi ke dia. Allahu Akbar. Kekerasan dia akan tunduk dengan kelembutan. Hak keras dia Allah dengan orang lembut. Orang lembut dia Allah, hak keras saya nak Allah. Sayyidina Umar nak ayat Allahu Akbar. Tak berani lah orang. Tak suka Sayyidina Umar masuk Islam setelah dia dengar adik dia baca surah Taha 5 ayat. Adik dia nama Fatimah. Adik dia nama Fatimah baca surah Taha. Masuk Islam senyap-senyap dengan Rasulullah. Wak klik Nabi surah Taha 5 ayat. Klik mai dek ngapa dari rumah. Umar dengar adik dia dah baca surah Taha. Situ dia patah hati dia. Tuhan capuk hidayah pada Sayyidina Umar. Tu nak ayat Sayyidina Umar masuk Islam. Dengar adik dia dah baca surah Taha. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tu adik dia Fatimah duk baca dalam dia. Umar dengar situlah dia mula mikir kata siapa dia, perkataan siapa dia sedap ni. Menyocok hatiku. Aku nak tiru tak pandai. Tu dia tanya adik dia. Apa mu duk baca Fatimah? Apa mu duk hafal? Perkataan siapa dia tu? Mu ambil mana? Mudah masuk agama Muhammad dah. Adik dia hangguk, ya. Tu Umar. Akhir sekali Umar kata, wahai Fatimah, di mana Muhammad sekarang? Itulah Sayyidina Umar tu. Di tempat Nabi Muhammad kita. Duk mesyuarat dengan para sahabat. Masuk mari. Goyak ke Nabi kita, ya Muhammad, aku nak masuk agamamu. Tengok Umar, sekerah-kerah hati Umar tak ada dah. Tengok. Bila dapat setuh dengan kebenaran, mesti dia tunduk dengan kebenaran. Tak suka. Bila Nabi kata, dengar Umar kata gitu, Nabi kata, kalau mu nak masuk sebenar Umar, mu ucap dah 2 kalimah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Gaing, peluk dengan Nabi kita dah. Teriak dah. Peluk dengan Nabi kita, teriak. Teriak Umar. Ni hari Islam Umar. Ni nak ayat kata, nak ayat terbeking ke gapo ke, bila jumpa dengan kebenaran, dia akan tunduk. Ni Rasulullah hebat tak hebat nak ayat. Hebat tak hebat nak ayat tu. Ni nak ayat. Sebab itulah kita di hari ni, ibu-ibu, ayah-ayah semua, nak macam mana sebagaimana Nayub kata takdilah. Kita perlu pada bersatu padu. Kita perlu kepada bergotong royong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita tolong-menolong di atas kebaikan. Gapo saja yang kita nak buat macam ni, kita tolong-menolong. Kita bersatu padu, kita bergotong royong, kita wi berjaya. Semacam malam ni nak ya. Ikutlah gapo pun. Bila tidak ada halangi, tidak ada rintangan gapo, kita akan berjaya dari susun ni. Lebih-lebih lagi adik tadika kita. Macam mana hari ni kita nak partner tadika kita. Sebagai generasi lagi akan datang. Sebagai pelapis kita lagi akan datang. Bila rung tua ni mati, siapa dia pula nak pengganti? Siapa dia nak ganti pula? Adik-adik tadika di hari ni dia masih hidup besar di hari ni lah. Ni kita kena kuat. Tak ada benda lain. Ni nak ayat Islam ni patah tumbuh hilang berganti. Patah tumbuh hilang berganti. Bila kita tak padu benda ni, bila kita tak itu benda ni akan mati sendiri. Maka kampung mana macam tu, maka kampung itulah tak akan maju sampai bila-bila. Ni ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat penting. Kita hidup di hari ni tak ada.
Kalau masih lagi kita berpeluk dada, masih lagi kita tilah siku, tak ada jalan. Kita kena sama-sama sehala untuk kita menuju ke alam akhirat. Patenalah anak-anak kita, keluarga kita, ahli kampung kita semua, biar hidup we jadi apa? We jadi betul-betul di dalam agama yang diarahkan oleh Allah dan Rasul. Barulah kita jaya moci-moci no ayat tu. Besar sekali anak-anak kita hari ni. Tadika hari ni nak tengok. Kerana tadika kita ni anak cucu kita. Ya anak cucu ni ya panggil apa pengganti kita. Dan kita tak ada sikit lagi. Demo ni nak hidup lagu mana? Nak hidup lagu mana? Kita duk hijau hari duk wik piyo. Hijau siang malam nak yak tinggal. Nah, ni bunyi kata nak pergi ke Nesta pula ni. Nak pergi ke Hantu, nak pergi ke Betung pula ni. Klik tahu sekali ya ni. Nak yak tu. Nak oyak kata kita. Nak hijau. Hijau tinggal wik piyo. Anak. Sebab tu Nabi dia pesan benar-benar buat gena nak jadi anak yang soleh dan solehah. Kerana dua ni dia boleh tolong kita dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Hani nak ayat kata anak kita sebagai orang tua. Lepas kalau kita nak mati dah, kita harta banyak. Kereta sodak ada 18 buah. Kereta gudang ada 30. Kereta meko ada nenek buah. Tapi nak buat gapo kalau anak peling? Kalau anak peling kita nak buat gapo? Kita mati tak ada sampai 2 tahun dia jual habis licing. Pakai selipar cepik dia jalan mutu-mutu tak ada habis bengkrak. Dia anak peling. Sebab tu noyak generasi ni noyak dalam Islam dia ajar. Lapis. Ni dah noyak tu di hari ni sama-sama kita pakai pahal bahawa kemajuan Islam ni kena bersatu padu dan bergotong royong. Barulah dia maju. Sebab tu kita nak wisi imam di dalam pemimpin saat ni tu nak wisi imam. Nak boleh campur kau. Nayuk boleh duduk sekali dengan Tok Meneh. Nayuk boleh duduk sekali dengan Tok Nebeh. Nayuk boleh duduk sekali dengan Tok Imeh, Tok Khotik, Tok Bila. Tu nak ayat tu. Bila boleh campur lagu tu sungguh, alhamdulillah. Bolehlah kita nak bawa rakyat pergi ke mana. Dia tak jadi kelompok-kelompok. Ni Tok Nebeh ada gunung. Tok Meneh 4-15 buah rumah duduk kat tepi tu. Hak Nayuk duduk Bucunung. Tak boleh buat apa nama dah. Tak boleh buat apa nama dah. Bila satulah panggil pemimpin, insya-Allah anak rakyat akan bahagia sampai bila-bila. Dia tak akan jadi pecanggah ke mana-mana dah. Haning ibu-ibu, ayah-ayah nak ayah. Pentingnya kita di hari ni kena tengok. Kena tengok dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi kita kena makan ni kita hari ni apa? Ugamu. Bukan makan ni kita nasi kerabu, ugamu. Hari ni kita tengoknya makan ni luar ni kenyih, terik, pusak buji. Buta noyak tu. Terik. Tapi sebelah lid dalam tak ada dia. Tidak. Kita ni ada zahir, ada batin. Kita ada ruhi, ada jismani, ada ruhani. Jismani, jisim, jasad. Kengreng. Dia kata 80 kilo lebih dia. Oh, dia kata perut pak atas. Tekok ni kata. Oh lah gemuk dia motor dia tu. Tapi lid dalam tak ada. Rumah tepi sejik ya orang bel nak pecah telinga-telinga tak lagi. Ya kuruh lid dalam. Lid dalam kalau pecah tengok sepuluh korak. Nak rebah berjalan. Lid luar ni gak Allah min 3 makuk. Laso mucak banyak tu rumah. Allah nya menambah juga. Saat ni kuah kuning. Ni kuah putih pula. Tu keng kewan. Orang punya kata go tu pula keng som. Dia betul lah 5 pinggir. Allah gemuk lek luar miuk tapi lek dalam tak ada. Tak ada lek dalam hari ni ya. Hari ni ya. Dia nak makan belaka kita ni. Lek dalam dia nak makan. Lek dalam dia nak makan ilmu, dia nak makan ngatik, dia nak makan zikir, nak makan gapo. Nak email kita nak kuat tadi benda tu. Tu. Lek luar yang makan tupak, yang makan nasi, yang makan belaka-belaka. Bila tak se-email sini dah kita tak arok. Sebab tu kita tengok seorang tu Allahu Akbar. Allah hijau kayu getah dia, kayu elok. Pergi pagi kelik gelak dalam kaisah, masa cem. Selisih 2 depa tu bau han jebak hantu.
Tidak. Bagi siapa gelak. Tidak. Bagi apa gelak. Pikul kayu naik tak kereta buruk. Nak pergi jual. Penuh kata. Allah Allah. Dia mahu tercakap lah. Tapi semaya dah. Semaya dah ahli. Padahal semaya ringi sekali 10 minit je. Allahu Akbar. Tak semaya. Hani dali kata lik dalai kuruh. Hari ni kita kena proses, ibu-ibu ayah-ayah. Sebab itulah kita hamba boleh ceritanya pada malam ni itulah. Ni keadaan kita hidup di hari ni, macam mana kita nak partner kita hari ni. Mula daripada bersatu padu, bergotong royong untuk nak keluarkan natijah kita berjaya dalam hidup kita. Banyak matlamat kita masa depan kita. Bukan akhirat saja dak. Bukan akhirat saja dak. Bukan selain pada akhirat kita akan berjaya juga. Ni lah kita kena kenal kehidupan kita. Hakikat hidup kita di dunia di hari ni itulah. Itulah. Sebab tu hari ni kita kena tengok pemimpin kena suluh tengok anak rakyat ke mana. Nak buat macam mana dengan anak rakyat. Sebab tu kita tengok hari ni. Kalau kita kata mudah-mudah lah tu email, contohnya. Nak buat macam mana orang kampung ni, nak ramah masuk masjid. Kena buat. Dia kena mikir tu email, tu khotik, tu bila nak makan, kena makan mikir. Buat mana nak lebat di masjid. Nak buat macam mana? Dia kena mikir satu persatu kena buat. Tak kira lagu mana pun. Kena pisah juga. Janganlah pemimpin duk cokok. Jadi saja. Tak ada jalan sikit pun. Ning ingat molek kita. Kerana kita ditanyakan di akhirat esok. Kita ditanya di akhirat esok. Bukan kita mati seni-seni dah, pociu. Kita mati ditanya. Ditanya. Kita kena tanya belakang. Tuhan akan tanya kita. Su tak ada arah kita jadi tok lelaki, dia tanya hak bini kita. Dia tanya hak anak kita. Ni nak tok lelaki. Apa dah jadi orang jadi tok email? Dia tanya orang sutai kampung tanya tok email. Orang sutai kampung tanya tok kotik. Orang sutai kampung dia tanya tok bila. Orang sutai kampung dia tanya kanak ke makan. Kena jawab so orang jadi tok. Kalau kita buat tak apa. Kalau kita buat kita jadi tok email tok kotik tok bila. Kita buat ubrung semua pemuda dalam kampung kita. Kena ada hak peling ketung lebih kurang tu kita panggil semua. Wak semaya, wak gapo itu ni. Wayak nasihat ke dia. Wak bubuh kecek di masjid kan ni. Tapi dia tak heran. Dia berebuh situ lagi. Tak apa. Akhirat esok tu ya Allah, aku ni habis pas bubuh kecek dah. Tak jadi ya Allah, dia berebuh lagi ya Allah, ikut mula ya Allah, tak apa ya. Tidak, lepas dah kita. Akhirat esok masing-masing nak lepas diri. Ning nak ayat tu. Dunia dah nak jadi belaka punam. Orang jadi gotu siapa balas setiap apa? Nak ayat nak belaka. Tapi di akhirat esok Tuhan akan tanya satu-satu. Pakat nak lepas belaka. Sebab tu punam kena petibat. Punam kena laksanakan. Punam kena tatbik. Ma amarallah. Apa yang Allah Ta'ala suruh. Apa yang Rasul suruh nak ayat kita kena buat. Baru kita lepas dengan soalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata lagu tu ayalna lah. Tanya. Orang sutai kampung tu email. Tok Nebel pun orang sutai kampung. Tok Menir pun orang sutai kampung. Nayuk orang sutai Tambun. Dia akan tanya so. Ni bukan peri-peri dah. Ingat molek lah kita. Lah ni kita nak kata meneng je. Tapi ingat Tuhan akan tanya. Ni orang Islam ingat molek. Itulah. Hamba rasa cukup lah pada malam ni. Hamba boleh cerita tentang bertanggungjawab ataupun usaha supaya kita dapat bersatu padu, bergotong royong supaya nak melahirkan kebenaran di dalam kampung sesuatu kampung. Tu nak ayat. Tapi siapa dia? Iaitu punam. Kena usaha sebagai dia bertanggungjawab dengan anak rakyat dia semua. Kerana Nabi kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Dia kena bertanggungjawab dengan anak rakyat. Kena tanggungjawab anak rakyat. Dalam kampung ada tak semaya. Tuhan akan tanya, kena tak imam tak nak panggil no. Panggil dah, ya Allah, berapa kali nasihat dah. Tak semaya malah. Tak apa lepas. Tu imam tak kena makan napa dah. Dia tu makan napa.
Geno tu imam mu tak ada itu. Geno dia tu tak budak tu. Warung 5 orang tu. Geno duduk simu tu. Disakak tengah hari belah puasa. Dia tanya. Jangan buat sedap lah. Ayat tu. Ni sakuk. Panggil sakuk. Dia tanya. Kalau kita buat cekak dah. Royak dah suruh puasa. Cekak nak itu dah. 15 kali dah. Kita cekak nak itu dah. Tak apa. Baru tak salah kita punam. Tuhan akan ambil denda orang tu sana. Kalau kita tahu apa, kita hak mula-mula kena. Habis tu nak ayat tu, kita nak pilih ketua ni, pilih ketua hak nak kerja. Jangan pilih ketua hak nak jadi. Dia nak jadi tak ada buat apa, dia cakap. Dia nak kerja, dia buat, dia petibat benda tu. Usaha nak buat. Sebab tu kita kena biar ni punam hak buat kerja. Usahalah. Ingat molek, Tuhan akan tanya puak demo. Tuhan akan tanya puak demo nak ayat tu. Ni ambo tolong royak. Ambo tolong royak nak ayat tu besar di akhirat esok. Jangan buat suka main benda ni. Bukan kita badu di dunia, kita lepas di akhirat dah. Ni nak ayat. Akhirat belum tentu lagi kita nak lepas tak lepas. Walau kita najah di dunia sekalipun. Tu nak ayat. Ingatlah kita dalam hidup kita. Satu hari kita nak kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni hak Tuhan dan kita akan kembali kepada Allah, pada Tuhan pula. Itulah ibu-ibu, ayah-ayah pada malam ni.